Bila sebut Imam Syafi'i pun Asy'ariyah. Oi, bodohnya Imam Syafi'i lahir sebelum Imam Syari. Imam Bukhari pun Asy'ariyah. Itu bodoh tu. Ada kata-kata salah Imam Bukhari Syafi'i apa Asy'ari. Syari lahir selepas tu, Bukhari sebelum. Itu tak faham, orang tak faham. Kalau kita tanya Imam Bukhari, wahai Imam Bukhari, engkau percaya tak Allah wujud, Allah qidam, Allah baqa', Allah mukhalafah lil hawadis, Allah qaim binafsi, Allah wahdaniyah, Allah ada kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama basakala. Imam Bukhari percaya tak percaya? Imam Bukhari percaya tak percaya? Agak-agak Imam Bukhari percaya tak percaya? Syairah. Tanya orang mazhab pun sama je. Dengan aku ke tak? Okay, kau Asari, Asy'ari, selesai. Asy'ariyah itulah akidah dia. Sibuk 20. Berani tolak ke? Berani tolak? 20 atau 13 sifat ni ijma'. Siapa nafi kafir. Setuju? Setuju tak? So, apa lagi nak? Tanyalah Salafi ke, Wahabi ke, Asari ke, Salaf ke apa, tanya dia. Sebut 13 sifat ni kat dia. Atau 20. Dengan aku ke tak? Kalau dia tolak salah satu, kafir. Kalau dengan aku, okeylah engkau Asari, Asy'ari. Atau Salaf, Asy'ari. Bukhari pun Asy'ari. Nabi Muhammad pun Asy'ari. Betul? Nabi tak ajar sifat 20. Nabi tak ajar ke Allah wujud? Nabi tak ajar Allah qidam? Mungkin lafaz qidam tu ada kontroversi sikit lah. Al-awwal bila bidayah. Nabi tak ajar Allah baqa'. Nabi tak ajar Allah tu ada kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama. Nabi tak ajar. Abu Bakar tak hafal. Kau mengarut itu pun tak faham. Itulah akidah umat Islam. Kalau Asy'ariyah ni ulama sahaja, saya pun tak berani, malu nak mengaku Asy'ariyah. Yang Asy'ariyah ni imam yang disebut tadi semua tadi tu. Itu baru Asy'ariyah. Barulah dia berani enggak aku Asy'ari. Ini kitab Asy'ari pun dah baca daripada Imam Syari sampai Said Hudah. Dah baca. Lepas tu mengaku Asy'ari. Sebut Asy'ariyah ni ulama-ulama macam Baqillani, Imam Haramain, Imam Ghazali, Fakhr Razi, Baidawi, Taftazani, Syed Syarif Jurjani, Aduddin Iji, Sanusi. Itu Asy'ariyah. Belajar Mul Barahin Asy'ariyah. Kita Mul Barahin tu untuk ajar akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang disepakati. Titik. Tak usah mengaku Asy'ari lah. Tanyalah buat survey satu Malaysia. Asy'ari pun tak kenal. Ustaz, saya ni nak ikut Asy'ari ke Syafi'i? Alamak. Pening lah nak jelaskan macam mana. Asy'ari pun tak kenal. Memanglah kalau kita kata Malaysia ni Asy'ari ke, tanya penduduk Malaysia, Asy'ari pun tak kenal. Kebanyakan. Itu bukan fokus kita nak mengaku Asy'ari tak mengaku Asy'ari. Malaysia ni Asy'ariyah ke bukan, itu bukan poin kita. Poin kita akidah Ahli Sunnah wal Jamaah tu dipegang oleh umat Malaysia ke tak? Sebut satu-satu sifat 20 tu, setuju ke tak? Selesai lah. Dua gaduh. Usman As-Subuni Asy'ariyah ke bukan? Ambil lah, ambil. Kami tak mau amal Asy'ari pun kau ambil. Semua imam ramai kau nak ambil semua. Kita bukan fokus kat situ. Akidah kita tu menepati tak akidah Sunnah wal Jamaah? Kalau ya, dah cukup. Tak kenal Asy'ari pun tak apa.